Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanda Melayu yang bijak? Adil dan benar tempat berpijak. Apa tanda Melayu terbilang? Adil dan benar dijadikan tiang. Tanda orang bijak bestari. Adil dan benar pakaian diri. Tanda Melayu orang terbilang. Bijak menakar, adil menimbang. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kembali kita bersua dalam majlis literasi budaya Melayu yang mana pada hari ini kita masih meneruskan bacaan kita, iaitu membaca sebuah buku yang berjudul Tunjuk Ajar Melayu dalam pantun, gurindam, seloka, syair dan ungkapan. Buku ini digubah langsung oleh Datuk Haji Tenas Effendi yang mana pada hari ini kita telah pun sampai kepada bab yang keempat, iaitu tunjuk ajar dalam gurindam dan seloka. Bab keempat ini terdiri dari 12 bagian yang mana pada hari ini kita membaca bagian yang keenam, iaitu tentang keadilan dan kebenaran. Berikut ini adalah ringkasannya. Keadilan dan kebenaran adalah salah satu asas yang dijunjung tinggi orang Melayu. Sifat dan perilaku adil dan benar mendatangkan kehidupan yang sejahtera, lahiriah dan batiniahnya. Dalam ungkapan dikatakan, adil dan benar dijadikan tiang, hidup dan mati terasa lapang. Adil dijunjung, benar disanjung, di dunia bertuah, di akhirat beruntung. Apa tanda orang beriman? Adil dan benar jadi pegangan. Apa tanda orang berbudi? Pada yang adil ia berdiri. Apa tanda orang beriman? Adil dan benar jadi sandaran. Apa tanda orang pilihan? Adil dan benar ia utamakan. Tanda orang berperangai setan, adil dan benar ia tinggalkan. Tanda tidak berperi kemanusiaan, adil dan benar ia campakkan. Apabila keadilan sudah tercampak, umat sengsara, perangai pun rosak. Apabila keadilan sudah terpuruk, diri binasa, umat beramuk. Apabila kebenaran sudah dibuang, hidup sengsara di rondong malang. Apabila kuncup hendak berkembang, tentulah banyak kumbang yang datang. Apabila hidup tidak terpandang, tidak adilnya nampak, tidak benarnya terang. Apabila kuncup hendak berkembang, tentulah banyak kumbang yang datang. Apabila hidup hendak terpandang, adilnya nampak, benarnya terang. Mengail di tanjung, menyala di pantai,
Bila mendapat makan beramai, keadilan dijunjung, kebenaran dipakai, dunia akhirat aman dan damai.